ALHAMDULILAH, tahniah. Vanidah Imran kini tampil bertudung. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon Vanidah Imran, 53, tampil mengulas mengenai penampilannya. Yang kini mula memakai hijab, di mana akuinya. Hasrat untuk menutup aurat sepenuhnya sentiasa ada di dalam hati dan dia kini sedang memilih jalan untuk berubah secara berperingkat. Doakan saya kerana benda berhijab itu pasti berlaku. Itu usaha saya. Doa dan meminta sahaja tanpa usaha tidak akan berjalan. Jadi, kita mulakan perlahan-perlahan untuk berhijab, tuturnya. Kongsi Vanidah lagi, proses berjinak-jinak mengenakan hijab sebenarnya sudah lama bermula, malah katanya, ia juga menjadi jawapan mengapa perkongsian di media sosialnya sebelum ini kelihatan lari daripada kebiasaan. Dah lama dah mencuba. Sebab itu kadang-kadang awak tengok Instagram, IG, sekejap saya pakai, sekejap tak. Sebab kita mencari istiqamah itu bukan mudah. Jadi kita latih diri, ujarnya. Dalam pada itu, Vanidah berkata, demi memastikan penghijrahannya itu kekal berpanjangan, dia mahu mengutamakan perubahan dalaman terlebih dahulu. Tapi kita usaha. Teruskan usaha, semoga berjaya, insya-Allah. Saya kena perbaiki diri saya, solat saya, semua itu saya perlu perbaiki dulu. Itu ujian masing-masing, ada hikmah. Kita jangan judge, hukum orang. Setiap orang ada perjalanan dia, ujarnya pelakon filem Papadom ini.